Beberapa hari ini, Aing ada dapat sebiji Azia masuk di kedai saya ini. Selepas checking, dapati di tempat penutup hitam minyak enjin kereta tu, ada rasa yang tak kena. Kereta ini, luar nampak cantik semua. Bawa pun tak ada masalah isu-isu apa dari kereta. Tetapi, bahagian dalaman enjin, macam rasa tak jaga kereta langsung. Selepas saya dapati ada rasa yang pelik ini, saya terus tak fikir jual dahulu. Terus, saya hantar ke bengkel, minta foreman tersebut, cekkan dahulu apa masalah dari dalaman enjin tu. Bila foreman Aing buka cek bahagian enjin kereta ni, benda yang buat Aing terkejut juga, kesan-kesan yang terlalu teruk. Dan ini bukan kotak biasa. Minyak enjin di sini penuh dengan pekat dan tanda sudah beritahu kepada Aing akan jadi isu pada masa yang terdekat ini. Kenapa enjin ni boleh jadi sebegini? Disebabkan guna minyak enjin hitam yang murah dan tak selalu tukar minyak hitam dengan ikuti waktu yang ditetapkan. Situasi bagi enjin Azia ini ada dua pilihan untuk Aing. Pilihan nombor satu, saya tutup balik penutup enjin ini, buat diam dan jual terus. Kerana enjin bagi waktu sekarang tak ada bunyi apa-apa langsung. Pilihan nombor dua, saya overhaul enjin, terus settle semua masalah yang ada dalam enjin ini. Aing pilih yang nombor dua, overhaul enjin. Nampak memang akan rugi banyak disebabkan kos overhaul enjin bukannya murah. Tetapi saya ingin customer saya lepas beli kereta pakai dengan tenang. Inilah tanggungjawab Aing terhadap customer. Setiap kereta yang Aing checking ini, customer mungkin tak nampak semua benda tu yang Aing buat di belakang ini. Kalau saya diam dan jual, saya mungkin untung. Tapi susah adalah orang yang seterusnya. Ini bukan cara niaga Aing. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bun Lee, Kedah.